Guys, welcome back my channel Sadam. Yang belum subscribe tu subscribe, yang belum like dan share. Okay guys, ni minggu kedua kita training dia. Alright, kita tengok apa jadi. So lampu kita pakai lampu ni, LG ni. Dan ni memang tegang 2700K. Dan ni lampu LED yang biasa kita pakai sebelum ni 3 layer. Tapi yang ni biasalah, tak ada power sangat. Dan ni tengok ni lampu baru ni. Okay. So minggu pertama dah berlalu. Hari Senin ni kira minggu kedua lah. So baru 2 minggu. So kita update dia dari minggu ke minggu. Okay, dia bukannya day by day, minggu ke minggu boleh nampak dia. Sebelum ni kita pakai lampu ni dalam sebulan dan kita buka dan kita tutup sebab panas sangat kan. Waktu hujan kita boleh buka, waktu panas tak boleh buka sebab panas sangat. So kita pakai satu layer je sekarang ni untuk yang budak ni. So budak ni kita try lampu ni. Kita pakai lampu ni. InsyaAllah kita tengok dia masa ke semasa dia pergi macam mana. Dia padu tak padu, okey. Agak dia padu lah, kita tunggu seminggu, okey. Seminggu. Yang ni pun kita buat training. Baru training. Sekarang ni musim hujan dan musim panas. So kita pakai 2 layer je. Kita on 2 layer. Satu layer atas ni, satu layer sini. So 2 layer tutup. So ini kita tengok semasa kita tengok dia pergi macam mana lah. Tak pergi rapat sangat ni sebab cahaya tu panas. So kita bagi dia ruang sikit lah untuk ada perdaraan ni. Nampak? Nampak? So kita bagi sikit udara. Nampak? So lebih kurang dalam macam ni lah. Saya lihat bagi ada udara sikit. So tak ada panas sangat ikan ni. Sebab kita pun tak tahan panas ni. Nampak ikan dalam tu. Dia tahan lah. So waktu malam je ni sekarang pukul 6 petang. So kita akan buka 2 layer. So kalau siang kita buka 1 layer je. So pagi esok kita datang tutup 1 layer. Tinggal 1 layer lah. Alright, kita pilih layer mana kita nak. So yang ni kita tak. Itu kita tak ni atas ni. Dan kita turun bawah ni sikit. Alright. So bagi tembak sini, naik ke atas lah. So benda lampu macam ni, kita kena berilustrasi ataupun kita kena testing dia. Kadang-kadang kita tak atas ni, kita tak bawah ni, kita tengok mana paling maksimum dia kena. So yang ni paling maksimum kena bawah ni. Dan kita angle sikit 45 degree ke atas. So dia kena lah. Nampak? Ikan tu nampak. Dia pergi lah. So nampak? Itu kita potong mulut dia. Tapi fish must go lah. Nampak mulut dia makin cantik, makin cun lah. Nampak mulut dia solid lah. Masa kita mula potong takut juga mulut dia tak terdetik. So dah okey lah dia mulut dia. So tinggal kita nak buat colour je. So yang 2 ekor ni, salah satu ni satu ataupun yang ni, yang mana paling cun kita akan letak lantai display kita yang situ. Okay guys. So belakang tak kemas ni. Tak kemas sikit lah. So penatan. Nampak ini. So makan okay, no problem. Dia makan ulat, dia makan udang, dia makan apa lagi? Dia makan cengkrik. So makan no problem. So waktu containing ni kau kena pergi makan dia. Okey lah, jangan bagi ada problem makan containing kacau. So waktu dia semua okey semua containing. Okay. Air kita tukar seminggu 3 kali. Air semalam, air satu kita tukar. Air dia tukar. Air Selasa kita tukar balik. Kita buang sikit lah. So bagi dia air baru, air fresh. Waktu training kita kena bagi air baru fresh. Sebab pH dia akan drop. pH dia akan drop. Dengan lampu-lampu ni pH dia akan drop. So kita test pH dia akan drop. So memang selalu normal kita akan drop pH lah. Walaupun kita tak apa-apa media-media kan. So pH dia drop. So kita bagi dia tukar air selalu. So seminggu 3 kali atau 2 kali tukar air. Waktu kita nak pergi jalan-jalan, kita jangan training dia lah. Siang kat dia. Nampak tu. So sisik dia nampak tu makin pecah. Nampak. Boleh tengok tu. Tu. Bila makin besar tu, dia makin pecah lah. So makin pecah tu dia akan datang merah punya nanti. Nampak. Tu nampak tu. Sisik kena pecah. Tu tengok dia depan dia nampak dia juga. So sisik pecah tu nampak dia cantik depan nampak ni. Yang pecah-pecah kan. Belakang tu nampak lagi dah pecah. So pecah-pecah tu nampak lagi cun lah. Okey. Nampak akan lagi merah. Kita akan merah-merah. Bila dia pecah ni pecah ni lambat lagi ni. Halus di ring dia. Ring ni akan pecah ni, ring dia akan pecah-pecah, dia besar. Dia akan merah. Ring ni kena bakar. Tengok ring ni. Dia akan bakar ring ni. So ring tu akan pecah. Tengok yang bawah ni. Kalau tengok depan-depan dia nampak tu ring tu. Ring tu. So ring tu makin pecah. Ring tu nampak tu. Ring tu macam makin pecah. Makin cun guys. Tu dia. InsyaAllah guys. So kita tengok bulan dia akan cantik. Kalau lampu ni okey, kita akan masuk lampu ni banyak. Kita akan testing. Lampu kita pernah pakai lampu main tu. Cara bertahan kuat. So kita berilustrasi ataupun kita testing lah banyak-banyak lampu. So ni lampu bayu daripada kita supplier. Okay, harap dia boleh jadi cun lah. Alright, ni untuk red awana lah. Okay, so guys, kita nak pecahkan sisik dia. Alright, so yang ni tak ada.
biasa tu, okey? Okay, ni aku baru. Yang tu. Dah. Ini kita tak tadi. Budak ni. Oh, padu ni. Cun. Dari panjang ke kembang. Alright guys, jumpa lagi. Ni power blade yang besar. Bye guys, kita akan update. Dia semasa week by week lah. Minggu by minggu. Cuma kan kita tak sempat bawa GoPro, kita akan pakai dengan iPhone ni lah. Okay, GoPro kita tak sempat nak edit lama masa kan. So kita ambil video on live, tak ada edit, tak ada music, tak ada apa. So korang okey lah, boleh tengok. Okay, please support me guys. So yang belum follow tu follow, yang belum like belum share, yang belum komen tu komen lah. It's about Iwana guys. Okay, jumpa lagi guys. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, aku nak tunjuk satu Iwana sebelum kita end live. Iwana ni kadang-kadang mulut dia ni memang pernah tau. Ada yang mulut burung lah, ada yang mulut muncung lah. Macam jenis mulut ada. So ikut kenal lah. Ada spoon head, ada semua ada guys. Jumpa lagi guys. Bye bye. Assalamualaikum. Bye bye.